Dekat sini. Ini apa? Kualitinya pot lah. Kita nak pergi ke 16. Penuh hari ni. Okay. Oh, tak jauh mana lah. Okay, ni dia punya tempat campsite. So kat sini kita ada sinki lah. Sinki setiap seorang satu. Tong sampah. Dan ada electric point ni kat sini. Okay. Tengok. Selamat datang ke Rumah Kebun. So hari ni kita orang book kat tapak 16. So tapak 16 ni memang view direct dengan sungai. Awal dari tu lah. Peluang kari.
Ni kena bawa tayar yang jenis tayar besar punya. Tayar kecil susah nak bawa. Okay guys, siap juga kita punya kemah kali ni. Kali ni kita pakai dom je. Dom dengan fly lah. So jom kita tengok kita punya setup kali ni. Okay, sini kita ada coffee station. Ni tempat masak kita kali ni. Kali ni kita masak simple-simple je. Kita masak apa hari ni? Kita masak chef? Sardin. Sardin je. Okay. Lama tak pakai sardin. So ni kita punya tempat makan. Dan kita punya setup untuk barang-barang. Dan kita punya kemah ataupun kita punya dom kali ni kita tidur. So simple. Okay, kita just bawa kilam ni lah, kilam angin. Okay, agak luas juga dia punya tapak ni. Boleh lah mat kalau hari 2 malam boleh bawa kemah dengan dom sekali lah. Okay, so jom.
Hmm? Inside this. Okay guys, kita dekat lot 16. So ni lot 15. Ni lot 11. So 15 dekat tengah sikit. Dapat sinyal. Ni dia. So kalau korang ambil lot apa ni? 17. Ni lot 17. Nampak? Lot 17 korang kena naik ni. So penat ke? Ada satu laluan lagi situ. Ni apa lot apa? Lot 20. So ni lot 17. Okay, kat atas tu 21. Lot 21. Dan paling tinggi adalah lot 22. Luas. Luas. Sangat. Di atas kan. Lah atas tu ada ni hydrogen lah. Lian nak mandi-mandi sini. Cantik ya hydrogen ni. Di sini tak boleh bawa kan. Depan tu. Tarik tu. Tarik. Tapi ni boleh lah. Sampai sini. Apa? Ni boleh. Tu. Santai. Ada apa ke ribu. Ribu. Alhamdulillah. Tu ada. Boleh pergi sampai. Allah dah kena kasih. Toilet lah. Tu toilet lah. Pintu belakang lah. Dia dua pintu dia masuk. Ni ada.
tau. Sini. Tahu tak? Dia. Kan tak? Dia tak dia. Ada. 1.5 eh. Apa dia kau ni kalau Budak-budak tak boleh lah mandi ni. Okay guys, kita ada kat dalam swimming pool dia. Kat dalam enggak lah. Apa? Swimming pool dia dalam. Sampai paras tengkuk kan. Mana? Situ? Ni. Tak nak ah. Paras dia. Dia tak sekata eh. Dia tak sekata. Belah ni dalam sikit. buka kau. Kau buka kau. Kau kau dah. Đi tay thử em ấy. Có yêu á. Có yêu mà. Có yêu. Rồi, mấy bạn nó đọc đi à? Có yêu cô, có yêu tắt. Có đẻo. Cô đi. Dụ. Mới được. Nó cho nhiều kia rồi. Yang tempat guys. Harap-harap tak naik lah tinggi. So kat situ kita punya benchmark. Hujan guys. Kita back up. Nampak? Air macam mana?
Guys, sekarang aku nak tunjuk dia view malam kat sini lah. So ni kemah sekarang. So ni view malam dia. So agak terang lah sini. Okay. Okay. Boleh lah. Pergi mana pun tak ada teruk mana. So dalam sini terang ni. Belakang. Hmm. Tunjuk belakang sana. Betul. Betul. Ini view malam. Apa lagi? Ini surau tadi lah. Okay. So jom kita tengok dalam shade. So baru lepas hujan, jadi kita semua tengah layan feeling. So agak special sini dan agak sunyi juga lah. Best lah. Okay. Ni dia, kecil lah.
So hari ni kita makan yang ready to make daripada brand My Chef. So dia ada option lah macam ni cara nak masak dia. Guna microwave, dapur ataupun air mendidih. So hari ni kita guna teknik air mendidih. Kita cakap rendam cepat ke dalam air mendidih. Jadi kita rendam. So ada 2 packs nasi. Okey, dah mati. Kita masak. Kita putihkan dia. Menyampai dengan rendang daging Minang. Kita guna cara yang sama. Okay. Banyak isi dia. Kita letak dalam ni. Nice. Wah, cakapnya banyaknya. Guys, kita nak ke sungai. Okay, sungai laluan je sini. Ada satu laluan kecil ni antara 16 dengan RTT ni. Kita akan lalu sini. Okay. Kita akan di sungai. Okay, kalau daripada RTT 12 dia ada tangga sendiri ni. Ke sungai. Okey, ni ada. So kita nak mandi. Mandi swimming pool. Ni kita park malam. Kita ke swimming pool. Hai guys, so sekarang ni kita ada kat rumah kebun. Dulu rumah kebun dia ada macam chalet dengan boleh letak tapak. Tapi sekarang yang terbaru dia ada tapak untuk camping semi wild punya. Jom kita pergi tengok. Entrance untuk ke camping area kat sini lah. Dia untuk camping tu dia start daripada 12 kan? 13, 14 sampai 21. Ada satu sini lah. Okay. Untuk point dia awal-awal kita akan nampak
view nak ke swimming pool kat sini. Tandas. Dan kat sini adalah ni apa, parking. Parking tu untuk satu campsite tu dia dah letak satu parking je. Jadi korang kena parking ikut korang punya lot. Okay, so kalau macam tadi apa, campsite nombor 17, korang park nombor 17. Nampak dia dah bagi dah point situ. Nampak parking pun dia dah bagi dah nombor kat situ. Okay. Nampak. So jom kita ke Kita belajar parking-parking dekat sini ya. Kita start dengan nombor 14. Ni untuk RCT. RCT maksudnya korang boleh park kereta kat sini macam Hilux ke, campervan ke, memang sesuai lah untuk parking kat sini. aku parking kat sini. Dan ni bahagian untuk camping. Untuk ni kecil je lah Sabang Raya. Dan view dia ni, view sungai dia 13 ni tentu lah dia esok tapi kat ni bulan jadi view betul dapatkan perkhemahan ni. Setiap khemah tu aktiviti ke, dia ada sampah, dia ada plug point dengan ada pilihlah sini ni kau nak basuh pinggan kat sini, nak buat apa pun semua kat sini lah. Untuk tapak 12 ni dia macam besar sikit. Kalau korang ada kat sini, dia tak ada border, kita boleh panjang sini. Dan best ni Yang specialnya dia ada entrance nak pergi ke sungai direct. so ni lah laluan special untuk ke sungai sungai dia. Okay, so sebelum tu kita tunjuk dia punya toilet dulu. Yang penting tau. So kita tengok toilet lelaki dulu. So toilet lelaki mostly dia ada 3 toilet je. Untuk lelaki lah kan. Untuk lelaki ni dia ada 3 toilet. Tapi kat sini dia ada open shower lah. Korang open shower 1, 2, 3 open shower. Dan sini ada tandas saja, tandas cangkung. Okay, tandas cangkung. Dan sini nombor 2 ni dia ada shower dengan tandas cangkung. Tandas duduk. Okay, dengan shower. Tandas duduk dia luas. Okay, dan sama jugalah. Ini pun dia ada hot shower dengan tandas duduk. Okay. Ni toilet perempuan. So kita tengok dalam toilet perempuan macam mana. So ni dia ada tandas duduk dengan ni. Tandas shower. Tandas dengan ni. So dia ada 4 tu. So boleh ada open shower. So, boleh lah. Sekarang kita nak ke 15, 16 dan 17. Kita akan lalu 2 jambatan kat sini. Jadi kalau kita ke dari sini, view punya laluan sungai kena jadi. Okay. Dari sini kita punya spot untuk ni. Piping. Dia lah. So ni nombor 15. Kalau korang nampak, ni kan 15. Dekat juga. Oh, 15 ni pun dia besar. Tapi tengah dia pagi panas sikit lah. Tengah hari
Duduk macam petang sini ada dah. Itu 16 kita lepak semalam. So ni lah kita punya tempat game set semalam. Dia yang ni memang belah dalam tu teduh lah. Memang tak panas. Cuma sampai kat hujung ni je panas. Dalam tu tak panas dah. So sini yang shock ni dia memanjang tau. So bila memanjang ni depan ni kalau korang nak buat tempat lepak-lepak hangout kan, sambil tengok sungai, yang best lah. Nampak view dia. Wish. Santai. Dan kat atas ni tapak nombor 17. Kalau korang nak bawa troli tu memang sakit sikit lah. Kalau troli tayar kecil. Tayar besar tu boleh lalu lagi. Tayar kecil tu penat kan nak menolak lah. Ni tapak 17. Okay. Dia tinggi lah. Tu korang boleh nampak view sungai juga. Macam tu. Dan kat sini ruang dia cerah sikit lah. Open lah kata kan. Petang tu memang panas ni. Bukan petang lah, tengah hari panas. So lepas ni berapa 20 20 view dia. Okay, ni 20. Dan ni 21. Okay, satu ni tinggi juga lah. Tapi dia dekat dengan jabatan untuk ke surau ataupun swimming pool lah. Okay. Dan paling tinggi nombor 22. Okay, ni tak buka lagi. Lepas tu ni, tapi sekarang dah buka dah kot. Penat ke? Ni paling tinggi. Okay guys, yang paling menarik ni dekat nombor 22 ni, dia ada mini waterfall. Mini waterfall. Okay, memang akan dengar bunyi sungai jugalah kan. Walaupun kurang ada jauh di bawah sungai tu kan. Unik lah sini. Okay. Puas dia. Okay, dari atas ni korang boleh nampak lah semua tapak campsite. Okay. Cuma korang nak naik sini yang sakit sikit lah kalau bawa barang banyak. Okay, nampak. Tu tapak nombor 20. Okay, so jom kita ke tapak yang mostly orang suka lah. Jom bawa. Okay guys, jadi daripada tapak 20 tadi. Okay, tapak 20 tadi kita akan lagi ke kemasanya. 18, 19. Tapak 19. Dia pun tengah packing. Sebab sini kita boleh keluar lambat. Jadi memang kita santai-santai lah kan packing tu. So ni paling luas. Nombor 18. So tadi 18. So depan ni kita ada surau. Kita naik balik surau. Sini korang boleh naik surau dia. Sini kau nak ambil air semayang pun boleh. Okay. Kalau korang dah siap packing lah kan, kau nak surau ni dulu pun boleh lah. Dia ada kipas semua. Dan sini ada juga swimming pool. Pak. Swimming pool ni dia kata air mata lah. Pak. Okay, kita tengok nombor 4 ni view dia macam mana. So
So untuk ini dia ada 2 parking lah. Okay. Kat sini dia ada pot-pot macam ni, boleh letak satu kemah lagi. Ni pot dia lah. Ni kalau kau nak santai syok lah kan. Sungai dia, jadi susah nak turun lah. Turun kat situ. Ni ada tempat turun ni juga, dia main kat sini lah. Ni dia tengah buat, tak tahu apa buat. Ni view dia. Dari sini kita ada nombor 5 lah sebelah ni. Nombor 5 pun sama. Boleh, tapi ada orang sebelah malas ganggu. So sini nombor 5. Ni yelah kecil juga ni. Ni tak muat ni kemah. So jom kita tengok nombor 3 pula. Atas ni pavilion, tuan boleh book lah kalau ramai. Nombor 3 dia besar sikit, so boleh lah lepas. Ni puas hati ni. Pumpkin. Sini standard lah, dia ada toilet sendiri semua. Okay. Ada ayam. Okay. Ni ada tempat barbecue, tempat basuh semua. Sini luas. Okay, dengan view sungai. Cuma ni tak jalan nak ke sungai. Ni nampak. Ni paling luas lah bagi aku. Luas. Ni boleh lah letak 2-3 kemah ni. Kalau saiz kecil kemah tu boleh buat 6. Tapi kita dah kemah besar-besar 2-3 je lah. 3 kan? Kan? Betul. Okay guys, sampai sini sajalah kita punya review untuk tapak campsite rumah kebun. Okay guys, kita gerak dulu. Going back. Sini. Oh sini. Oh ni kan? So ini tinggi sikit. Oh speed. Okay.